Okay, hi and Assalamualaikum. Hello guys. Hi guys, actually buat video ni bertujuan untuk main game Secret Santa. Hari ni kita nak main Secret Santa. Macam biasa, setiap tahun kita akan main Secret Santa, but tahun ni lain sikit. This time around, kita orang akan main Secret Santa in the food edition. Oh my god. There's no beli barang, there's no pergi mall, Kaisoy, whatsoever. But this time, kita akan masak. Kita orang bertiga akan masak untuk berbuka, which is it's a food edition punya Secret Santa. So, lagi 1 minit je untuk kita draw siapa dapat siapa. And yeah. So, kita dah nak tekan. Oh my god, dapat siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Make it draw. Takutnya. Takut. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah, jangan susah-susah. Bismillah. Marisa. Sekarang kita dah tahu kita dapat Marisa. Dia punya wishlist: nasi ayam penyet, tempe chef kiss, mac and cheese without any vegetable, meatball with mashed potato ala IKEA. And untuk dessert ada burnt cheesecake, onde-onde and popiah nester. Wah! Quite senang lah dia punya masakan. Nampak ni? Kita dapat Marisa. Ada 3 main and 3 dessert. And aku dapat Raja. And wishlist dia actually ada banyak. Ada 6 lah dia bagi. 6 main menu. Yang lagi satu dia macam side dish punya. And aku pilih untuk Raja tu. Sorry Raja, aku buat yang paling senang je. Bake, I forgot. Tapi dia lasagna punya lah. Tapi bolognese punya. And another one is Oreo cheesecake. I dapat Su. So apa yang Su nak? Dia nak 3 budak gemuk, creamy tom yum pasta and ayam gepuk tak global macam tu. Maybe I will choose creamy tom yum pasta, but tak tahu lagi. Dessert dia nak popiah carbonara, kek batik indulgent and tiramisu. Semua susah-susah popiah carbonara je yang senang. Maybe lah I will choose popiah carbonara ataupun kek batik, but tak tahu lagi. So hari ni hari Khamis, sekarang pukul 1.57. So for today's plan, first kita nak pergi kedai bakery, and second cari ingredient lah untuk nak beli barang apa semua tu kan. And dah decide nak buat apa. Untuk main kita akan buat meatball ala IKEA. Punya dessert kita akan buat burnt cheesecake. Actually ada je yang senang-senang, macam contohnya Marisa punya main ada mac and cheese, and then dia punya dessert tu ada popiah nestem tau. Macam tak challenge sangat. So kita nak try, nak challenge diri. Kita try buat mana yang susah tapi still boleh buat. Macam tu. So kita dah listkan beberapa items yang kita akan check out sekejap lagi. Tak banyak, tak sikit, sebab mostly barang dah ada kat rumah. So sekarang ni nak beli barang. So nantikan je lah. Bye bye. So sekarang ni kita nak pergi beli barang dulu, and baru decide kita nak buat apa. Sekarang kita tengah tulis resepi. Dah sampai dekat kedai bakery. Wish 9, right? Barang apa yang kita perlu. Oh, kedai dia macam dekat Tuplai ya. Comel ni, tapi nak apa ni? Comelnya barang-barang kat sini. Cari barang, masih tak tahu nak masak apa. Tengah tengok kotak sekarang ni. Apa tak? Dilemanya ni. Sebab macam terlalu banyak sangat option. So kita macam tak ada dilema. Ni yang baru beli. Ni very unnecessary things. Okay, setelah beli barang-barang, aku dah decide nak buat creamy tom yum pasta and popiah carbonara. Ikan lah yang orang selalu guna. Sanremo pasta yang harus kita ambil. Kita dah buat decision. Kita akan ambil ni.
ni. 2. Nah, dia akan jadi macam ni. Tapi tak besar sangat ke? Aku tak tahu lah. But, okay. Ambil je yang macam ni. Right? Korang tengoklah. Terlalu banyak option. And bukan kat sini je. Kat sini pun ada. Macam mana nak pilih? Macam mana nak pilih? Nak ambil ni ke? Nak ambil ni? Inilah. Nak ambil yang ni lah. Okay. Boleh copy lah. Ada sale. Okay. Just pack it. This one. So ni barang-barang tu. Kita tukar pilihan. Maybe kita tak ambil yang tadi tu. Kita tak ambil yang tadi tu. But maybe kita akan ambil yang this one. Yang macam ni. Comel kan? Dia tinggi sikit. Yang tadi tu compare tu tadi tu macam nipis. Compare tu tadi tu dia macam nipis. Dia tinggi sikit. And memanglah ni ada benda ni. Tapi dia kecil. So I think this is the right size for burnt cheesecake. But quite murah. Ni 60 sen. Maybe because kecil kot. Kita nak masukkan chicken gravy dekat my pasta. Ni dah ada siap kerap. So kita ambil je lah. Ambil addition kan. Dan saya ada masalah. Saya tak jumpa daun limbah purut kat mana. Yang lain semua dah ada dah. Daun limbah purut je tak ada sekarang ni. Tu daun kesum. Tak ada tu. Macam mana sih? So actually dah banyak dah pilih-pilih barang. Tapi tak sempat nak record semua. Okay, ni last. Biasa kalau ni last moment lah. Sebab yang tadi dah beli. Okay, yang ni dah beli dah. So ni last lah kat dalam video ni untuk masak pasta. Okay, ni kita beli makaroni. Sekarang kita orang dekat Aeon Mall yang kat Min. Dia tengah cari barang nak buat crab rangoon. Tinggal lagi beberapa bahan. Sekejap kita tengok. Kita perlu cream cheese, whipped cream, daging cincang. So kita dah ambil ni. And then cream satu. Oh memang tinggal satu pun. Put at the cart. Mungkin tak payah rasa dekat rumah. Daging cincang. And right. So KitKat bites untuk letak topping dekat atas burnt cheesecake tu. So kita boleh ambil this one. KitKat bites. Okay, sini semua settle. Cuma nak cari sticky sauce dengan daun limbah purut tu. Okay, dah beli barang. Dah. Okay, so sebenarnya dah siap dah. Tadi dah beli barang apa semua, dah letak dekat bonnet. So balik ni nak siap-siap masak lah. So siap-siap pakaian apa semua. Nanti kita akan balik dengan video. Okay, bye. Okay guys, kita dah beli barang semua. Sekarang kita nak masak. Jom kita masak. Tanpa melengahkan masa, I think I'm gonna start cook and prepare all the meals for my Santa. Sebab kita tak nak kalut. Hashtag awal tak kalut. Okay, we're gonna do like a burnt cheesecake now. And second, baru kita buat meatball and a mashed potato. Let's go. So you know what I'm scared? I'm scared about my burnt cheesecake though. Even though I still tak buat lagi, but the urge for me to worry is quite high now.
Sebab Khairul Amin baru lepas keluarkan dia punya pandan burnt cheesecake, and I think like most of them yang try semuanya fail. So kalau pandan burnt cheesecake yang quite easy to point, yang I mean like not quite easy lah, yang similar to burnt cheesecake pun diorang boleh fail. Like I tak pernah langsung buat burnt cheesecake in my life, in my whole life. I tak pernah. Saya Kak Min je yang buat, tapi I tak pernah langsung buat. So I'm quite nervous for my burnt cheesecakes, but I don't have like any extra ingredients. So sekarang ni kita tengah nak tengok resepi tu betul-betul supaya kita tak tersalah. Itu satu lagi meatballs. Dah awak ni baru first time nak buat, tapi lepas tu terus nak buat homemade meatball pula tu. I don't know lah mana kita dapat confidence tu, but for my secret Santa, if tak sedap, just remember this is not about the taste, this is about the effort. Okay, Marissa, please. Okay guys, so ni semua bahan-bahan kita perlukan untuk hari ni. Okay, kita ada chicken grill untuk nak buat pasta. Kita ada tomato cherry, kita ada spaghetti, kulit popiah, kita ada cooking cream, ni dan semua bahan ni. Let's tom yum, udang. Okay, so jom kita start. Sebenarnya dah lambat tahu, tapi relax je, kita santai-santai je, tak payah nak kelam-kelam. Sekarang aku 2.5, baru nak kompek bawang. 2.5 tu okay. So basically, this is all the ingredients that we need to make the burnt cheesecake. Essence vanilla, cream cheese, whipping cream, garam, tepung, telur, gula caster, and also perahan limau. Okay, Khairul Amin tak letak ni, but kita boleh letak untuk tambah perasa. Kita nak bagi muak burnt cheesecake tu. There's a few items yang I dah beli tapi I tak tunjuk dekat dalam vlog. First, kita beli ni box yang kita pergi kedai bakery tu, remember? This one. And then, ya Allah, nak tahu tak? Buat burnt cheesecake punya size bento tu, tapi kita orang tak ada loyang bulat tu. So, cari loyang ni like merata tempat. Aku punya dekat DIY je. So, macam alhamdulillah lah dapat this one. Cute. But still in dilemma. And then kita ada this Nutella. Should I do in this bekas or should we do in this cupcake size? Kalau buat macam ni, boleh bagi 4. Kalau yang ni, 1 je. I don't know, I'm still like thinking of it. Maybe kita akan buat dalam bekas ni sikit, and the rest, kalau ada balance, kita akan buat dalam ni. Tapi tak payah. Sekarang dah pukul 2.30, tapi kita still tak buat meatball lagi. Ya Allah, hai. Very chill this girl, ha? So sekarang dah pukul 3.12. So sekarang tak tahu nak start masak ke
payah dulu. Tapi barang-barang sudah siap tadi. Semua dah siap. Semua dah siap. Tinggal nak buat je. Okay. So sekarang kita akan masukkan all the cream cheese inside. Guys, I dah masukkan dalam ni. Still ada balance. So for the balance kita akan masukkan ni. Okay. Okay, sekarang kita tengah rebus kita punya ni. Sekarang kita nak buat ni dulu. Yang kebenar. Oh my god. How was it? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh my god. My god. Oh my god. Oh my god, guys. Okay, kita tambah lagi dalam 5 more minutes. Okay, lepas tu kita masukkan this one. Okay, kita just kacau-kacau. Macam dah okay. Saya dah boleh angkat. Nak settlekan ni. Okay. So while waiting for our air fryer to be done, we're gonna do like the balance kita akan do 20 minutes. Tahu apa nak gila tak pernah bake pakai tudung. So quite panas sikit. Sekarang dah pukul 3-5 minit. Quite dah lambat juga. While waiting for our burnt cheesecake untuk masak, kita akan terus shoot buat kita punya homemade meatball. And then kita akan buat dia punya mashed potato. So I target by 4 or 4:30 dah siap lah. Okay. Siap. Okay, so dah siap. Kita akan biarkan dia sejuk sekejap. Sudah bagi dia sejuk sekejap. Okay. Kita cuba juga. Lebih lagi.
So tadi kita dah boil kita punya potato. Sekarang kita nak layukan di bawah Holland, okay? Tahu aku ya jadi buka. Sorry ya, so dia tak suka. Aku kayak dah habis sedikit. Tahu lah jadi kita. Ini duduk. Okay guys, sekarang dah pukul 4. Ya Allah, I never know that this is gonna be very stressful and sangat rushing. Dah pukul 4 guys. So sekarang kita nak pergi goreng meatball and kita nak buat dia punya cream sauce. Okay? Okay, sekarang aku start gelabah sebab dah pukul 4. Dah pukul 4 aku baru nak balik kopiah. Dah pukul 4 ni aku baru nak balik kopiah. Buat 2 lapis sebab kalau selapis dapat koyak. Okay, kita buat 2 lapis. Okay, bye guys, aku dah lambat ni. Nak balik kopiah ni. Dah lambat. Dah pukul 4. Dah tak mandi lagi. Okay, bye. So, kita dah buat kita punya meatball dalam bulat-bulat macam ni. Actually ada banyak lagi, tapi ya, ni baru the rest sebab kita nak try dulu. Okay, kita tunggu minyak masak sekejap and then kita dah boleh masukkan meatball ni kat dalam tu. Okay, ini dia punya balance. Still quite banyak lagi. Kalau sedap, kita buat lagi. Alhamdulillah, hopefully jadi. Sekarang pukul 4:30 dah. Dah siap. Ini untuk kopiah. Ini untuk kopiah. Astagfirullahaladzim, penatnya. Sekarang dah pukul 4:30, aku tak mandi lagi. So, semua dah siap, tinggal goreng kopiah je. Yang lain semua dah siap. Sekarang aku kena mandi and make up sebab pukul 5:30 dah nak sampai. Ada lagi sejam, baju tak gosok lagi. Ya Allah, tak penat dah. Okay, bye bye guys. Update tu je. Bye bye.
bahan dah siap. Sekarang kita nak isi kuah dalam ni. Ni kita goreng. Sekarang dah pukul 5. So kita nak kena goreng dulu. Okay. Goreng. Comel. Hopefully you sedap lah ya. Ni pun tak tahu dah rasanya. Tada! The only thing that I brought today. Hi guys, so dah siap dah semua. Ada sos, carbonara, ada paste, dan ada pokoknya chicken pasta. Okay, so Hi guys, welcome back. macam mana perasaan masak tu Cik Santa? Baik, pertama sekali rasa dia gemuruh gila macam nak masak. Aku bagi dekat chef-chef yang hebat kau tahu. Kelang kabut. Seram seram gila. Hari ni baru beli barang. Raja beli awal. Su lambat tau. By the way dia lambat sekarang dah pukul 6 ya. Jam pun aku tak pakai tau. Hai Marisa. Halo. Hai. Okay, semua dah berkumpul Dah berkumpul. Orang kat bazar. Beli air. So, kita orang dah jumpa tujuannya nak beli air. Kita orang nak air yang bersparkle. Sparkling. Soda strawberry. Apa challenge korang sepanjang? Sampai aku sinking 3 kali tersumbat. Kau tahu tak? Aku nak masak je, nak basuh je tersumbat. Nak masak dah bengkaut air bawa je capai. Tu satu kerja pula aku. Bengkaut je kerjanya. Sebab kau tak banjir lah. Kau so? Weh, itu lelaki aku Mana? Itulah weh. Bukanlah Itu tengok. Alan. Weh, buka tengok. Okay, so kau pula. Cabaran aku kau tahu. Family aku berniaga tau. So report tau. Mak aku berniaga. Ya, mak aku berniaga. Aku rasa aku tak ada challenge. Tapi challenge dia tak jadi. Tak jadi aku terpaksa. Kau terlos ke? Buat 2 kali. Kena buat 2 kali. Wah, 2 kali. That's why aku lambat. So aku kena buat 2 kali. gila. Ya. Kalau aku buat second take memang dah habis bahan ni. Aku tak boleh buat 2 kali. Apa yang korang harapkan daripada korang punya Cik Santa? Aku tak harap lebih. Aku harap kenyang dia. So kata yang payah sedih. Pas dah dengar korang punya cakap tu aku macam aduh kesian betul. Ini lagi lah. Dia tak sedap ke dari dia dah tak ada lah. Weh, patut. Okey. Aku awal-awal tu cantik. Oh, bercakap-cakap kat dia pula. Masa sekejap. Tergantung kau tahu tak aku punya vlog tu. Tahu-tahu dah siap tengah packing. Ya Allah. Alhamdulillah. Jumpa packing. Tengok sikit Masa. Jangan putus tali pad ni. So kita pergi ke Padang lah. Kalau terputus ni hancur semuanya. Hancur. Sebenarnya bawa ni Ha. kena banyak. Tapi aku macam dia puasa ni dia makan sikit kenyang kot. Dia puasa ni macam aku seorang je. So sudah kantoi juga. Kalau kan kita macam kalau Dah lah dah. Sudah. tak apa Raja je lah dia tak tahu. Wah, dah start ramai ni orang. Kita orang lagi 10 minit je sebelum buka ni. So kita nak set up semua ni. So okay. Mai. Okay. Oh my god. Seorang. Ramai gila. Sini pun boleh bawa buku.
cuy. Wah, jadi. Wah. Cheesecake. Weh, dua-dua ni wishlist aku. Ya, aku nampak ada love dekat kau punya. Kan ada letak love. Betul ke sebab tak pernah makan tu? Aku main buat je. Sedapnya ini tiba rasa. Tak cakap sedap, tak sedap, cakap tak. Sedap weh, cukup rasa. Aku tak pernah makan creamy tom yum pasta. Kau tak pernah makan? Biar aku tambah cooking cream. Sendiri approve, sendiri approve. Makan dengan ayam tak Sup punya pula. Takut aku. Kau yo je ke? Sedap. Aku pula dengan anak macam ni. Sedap. Kau yo Ada je. gula ni. Aku Pas ke? tengok. Aku rasa. Ini takut. Sedap ah. Tak apa yang tak jadinya, okey je. Padu. Oh, ini kau buat sendiri ke bola ni? Homemade. Wah. Celik. Sedap eh? Rasa? Sedap kan? Apa je sedap memang sedap. Okay, perasaan hari ni adalah rasa macam unexpected gila sebab berharap untuk makan creamy tom yum pasta tapi dapat benda tu. Ingatkan Marisa akan buat yang 3 budak gemuk. Jajak. Sikit santai tersengih. Sedap aku. Lepas tu yang untuk side dish tu berharap Marisa masak tiramisu tapi tak apalah. Papaya carbonara tu pun one of my wishlist juga sebab benda tu actually senang je tapi malas nak buat. So yang ni orang buat kita makan je. Marisa, apa perasaan kau? Perasaan memang dua-dua ni wishlist. Memang wishlist. Which is this and burnt cheesecake. Memang aku dah cakap dalam video. Memang kalau aku dapat ni aku suka. So, dah habis dah. Memang sedap gila. Dah habis skill chain. Wow. Memang sedap. Thank you my Secret Santa. Santa. So basically untuk Secret Santa ni memang best and sangat challenge. And untuk my Secret Santa, Su, thank you so much sebab bersusah payah buat mac and cheese bolognese and also ada Oreo cheesecake. Tapi Oreo cheesecake ni dah cair sikit tapi tak apa, nanti baik nanti dah boleh keraskan balik. So thank you so much. Lepas craving. So that's it for our that's kita resto sebelah. Okay, that's it for our vlog.